warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kehidupan Duniaku. Di sini kita berada di PKD Pajaras dan di sini Kak Ayam tengah menyiapkan menu makanan untuk hari ini kita meeting berkenaan kebun komuniti Pajaras. So Kak Ayam telah sediakan dan prepare barang-barang yang akan disediakan nanti. Okey. Ini ada Kak Mariam Osman dan juga Kak Sunita. Kita semua nak ni. Asal dua orang je, kita satu orang. Chefnya adalah Chef Mariam Osman. Ini adalah asisten terbaik Sunita. Ya dah. Tahu tuan je. Tuang aja. Tuan saja. Sekarang Tidak. bila kita fikir Jadi saya kita Mahal ni nak pakai. Emah. Ya yang masuk foto tadi. Ya tak baik. Ada nak cari kawan tak dia minum dekat kali cari minum habis dah cari. Ni mesti kerja Kak Ayam. Keluar ke air sirap ni. Oh. Ayam minum kan? Sedikit lagi masak betul. Dia ni tak faham. Kering ni. Dia dulu tak sendiri ya? Kak Ayam? Dia ada kaki. Ni baru ni sos tiram. Kau tiram. Kat mana? Dalam. Ni ada kicap dekat. Tambah ke setiap mana Kak Ayam? Setiap mana nak tambah? Daging dan sisik. Daging dengan fish cake dah masuk. Nak masak lagi. Mana? Kalau boleh kopi hijau. Masukkan telur ya. Masuk sos tiram sikit. Tadi sos tiram sikit. Sebab dia dah campur air. Masuk lagi tiram. Biar rasa dia lagi sedap. Masuk batang saw. Nampak cepat sebab daging tu kita dah goreng dah siap ya.
Agak kalau masak mi atau bihun mesti nak ada sos cili. Baru ada asam-asam. Jangan. Ini kita masuk mie goreng. Kena gaun rata ni batik. Aku baru masuk sawi. Daun sawi sebab masak ada jangan masuk. Kakak. Kita akan balut dengan Masuk daun sawi. Batu biasa tak apa. Hello. Tak hitam, tak merah. Sini Ke? Dah siap. tak apa sih. Dah siap dah. Okey, dah siap. Mi goreng ala-ala basah ya. Tak tahu sudah ke tak kita? Sudah. Dua ya kak? Dua ya? Dua je. Kan kita Kan? Dalam ni. Oh tu. Masak untuk menu makan petang ni. Yang lepas tu di sini juga akan ada untuk meeting ya, meeting berkenaan dengan penyelesaian program blogging nasional peringkat negeri Selangor yang akan diadakan pada berikut 21 hari bulan lah, hari ini 3 petang. Okey, dan selepas tu nanti kita akan mengikuti meeting berkenaan kebun komuniti Baik Jarak. Bila ada kemudian nanti kita bagi tahu kemudian. Okey, antara aktiviti dia pada 8 hari bulan 2 kita ada buruh vlogging perdana di seksyen 24 di bawah gabungan di bawah zon 8 lah, tapi kita tak guna kombi zon 8. Kita guna kombi gabungan lokaliti sebab dia tak nak. Faham tak kenapa dia tak nak tu? Sebab kalau kita ya, Gabungan tu adalah dia lepas. ya, tetapi kita tak boleh guna, maksudnya kita tak boleh guna kombi zon 8, tak boleh. Okay? Itu sebab kita tak boleh guna. Tak boleh sebenarnya. Kalau macam tu, kalau kita buat macam sebelum-sebelum kita buat zon 8. Dan sangat hebat orangnya. Ya tu. Daripada 2019, dia sama dengan okay. Yang buat dia, buat design, kongsi-kongsi daerah Petaling, AJK Kombi daerah Petaling, AJK Kombi, kita sekolah-sekolah Kombi lain. Ini tak pembelian masa, saya menyebut Komisi Kombi Negeri Selangor untuk menyampaikan sedikit banyak laluan. Dan sebelumnya memberikan taklimat berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2020. Di Komisi Jarak Petaling dan ini saya itu apa dia tak apa. Minta maaf kalau nama sikit.
cukup. Saling menjalankan Memang level. Dia kan okey. Tanah level lah. Dia ada apa tu pam air tu. Ada. Dia untuk laluan banding dia rasanya. Bila campur dengan Sungai Buloh dia banyak lah. Pelajaran saja pun dah banyak, belah-belah pun cukup. Maksudnya kalau kita katalah kita ada 5 orang, ni saya sejak cakap kita ada 5 orang yang buat media sosial ni. Betul, saya suka. Ya, tapi kita yang gunakan lagi. Betul-betul ni kita nak gunakan ni. Kombi Sejauh Lambat. Assalamualaikum. Saya Nuriza Mazlan, lokaliti Jalan Labu, Seksyen 24 di bawah Surapan dan sedang mengurusi kombi daerah kita ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Ahmad Jahari, pengurusi teliti Kurang Pergatuh. Saya Muhammad Alif, Elak Tani. Betul, saya Nurul Asyikin. Dek, puan umur 61 tahun tahun ni. Saya masih sihat, tak ada apa-apa. Saya kerja, okey. Pengurusi komuniti Selangor, juga pengurusi komuniti daerah Kuala Selangor. Itu isu yang utama. Orang kampung. Kenal. Kenal tangan. Kau bagi dua lah datang time. Oh. Dah makan. Esok datang perempat. Betul lah sekali. Saya punya awal lagi. Anak-anak nak makan kan? Yelah, gubuk. Aku satu hari mungkin ada 2. Oh. 2%. Kasih sayang. Tolong di Sungai Penuh tu. Tahu kan projek kawasan tu ada kan? Sebab tu nak tinggal kan? Semua realize dengan JPS juga lah. Ada 8. Tuan Muhammad bagi tahu kebenaran daripada Tinggal untuk nenek, jangan tak tinggal. Jangan dulu, nenek saya siap. Okey, 91 yang berbahagia, pengurusi kombi daerah, pihak konsultan pada hari ini daripada syarikat Mimpi Expa. Okay, jadi alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama telah mengikuti satu program pemangkasan wanita dari jam 9 pagi tadi sehinggalah hari ini hingga jam 6 pagi. Okey, jadi hari ini telah dilaksanakan pelbagai program daripada pagi tadi iaitu himpunan usahawan desa dan sampai jam 11 ada kursus design. So hari ini ada pendaftaran rider, Sri Kandi rider PDD Bajaras. Okey, alhamdulillah untuk membantu kita baru saja berkolaborasi dengan syarikat WRWR NGO. Bicycles United program WRWR. Program international. Women Right World Rally. Itu adalah program international tu yang melibatkan 60 buah negara. Program yang akan dilaksanakan
pada 31 bulan ni free ride ke Ipoh, yang mana pelibatan daripada sini seramai 9 biji motor. Dia Wanita aja lah. Wanita aja. Wanita saja, memang dia untuk wanita saja. Woman Women right. Okay. Jadi dan kita punya misi ABC adalah untuk menghimpunkan 1000 rider wanita untuk program kemerdekaan di Putrajaya nanti. Kita akan buat Malaysia berkemerdekaan. Okay. Jadi sebelum kita membuat majlis peresmian, saya menyebut sedikit banyak Puan Elmi daripada syarikat untuk merumuskan program pada petang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cik Alif, pihak PKD dan juga Cik Penghulu kita dan cara penjagaan dalaman kita. So untuk hari ni ilmu yang saya share ni adalah share untuk kesejahteraan kita punya keluarga, kesejahteraan kita positif lah. So terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Saya harap lepas ni kita pun nak sedikit ilmu untuk pemekasan wanita, supaya wanita-wanita di Paya Jaras ni tak stres lagi. Semua wanita-wanita di area Paya Jaras ni, bagaimana kita menyanyikan lagu Allah Selamatkan Kamu. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Yang ke-58 tahun. Ini betul-betul kejutan ni. Yang ke-58. Jadi sebelum kita ke acara penutup, kita Kejutan tu boleh saya katakan berdebar-debar lah dada saya ni. Saya terkejut sebenarnya, patut ya je suruh saya datang. Rupanya memang ada kejutan. So okey, antara sedikit perkongsian saya sebagai wanita, umur saya dah 58 tahun dan sampai masa saya duduk di rumah sebenarnya, tetapi saya berada di sini dengan puan-puan semua. Saya pernah menjadi pengerusi JMB selama 7 tahun di Seksyen 24 Shah Alam. Antara seorang saja wanita di Shah Alam yang jadi pengerusi JMB. Kalau pernah tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama, salam Mukim Sungai Kota. Yang saya hormati Encik Muhammad Adib Muhammad selaku pengerusi PKD Paya Jaras, pada trainer, pengerusi kombi negeri pun ada tadi. Kita pun tak sempat dalam program pemeriksaan wanita di Pulau yang dilakukan oleh PKD Paya Jaras. Pertama-tamanya marilah kita berakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari yang bahagia ni kita dapat berkumpul di PKD Paya Jaras dalam satu program yang dirancangkan oleh PKD Paya Jaras. Itu adalah salah satu peluang juga kepada golongan rezeki untuk cari peluang. Sebab apa yang kita maklum, walaupun dasar pengangguran di Malaysia ni terkawal, sebenarnya lepas saya dapat anak nombor 2 tu dia secara dah. So video ini kita tutup dulu ya, sebab peresmian pun tengah berjalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dia agak jakanan, niat dia lebih fokus untuk nak jaga anak. Tapi dalam masa yang sama hospital.